Macam mana nak untung dengan emas? Mudah sebenarnya, mudah saja. Beli masa harga rendah dan jual bila harga tinggi. Tapi kunci utama untuk jadikan emas sebagai simpanan jangka panjang sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Kalau kita tengok sejarah 20 tahun yang lepas, harga emas naik secara purata sekitar 10% setahun. Walaupun ada turun naik dalam tempoh pendek. Ini kerana nilai duit kertas semakin susut akibat inflasi dan ringgit yang semakin lemah dari masa ke semasa. Emas bukan sahaja pelaburan, tapi juga pelindung kekayaan yang sangat berkesan untuk masa depan. Dengan menyimpan emas secara konsisten, anda boleh lindungi duit anda daripada susut nilai dan berpeluang dapat keuntungan dengan baik. Kalau anda berminat nak mula simpan emas dengan cara yang betul dan mudah dan patuh syariah, jangan lupa untuk rujuk pada video saya atau mesej saya untuk info lengkap dan panduan langkah demi langkah. Follow for more tips and more story.